Cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Lagu yang telah saya nyanyikan ini merupakan karya indah daripada Salpiadi, seorang penyanyi daripada Indonesia. Lirik lagu itu sendiri cukup untuk menggambarkan kepada kita semua apakah itu sebenarnya erti persahabatan. Haji Mimashite Watashi wa Marisa Kaira desu. Nama saya Marisa Kaira. Alma mater yang telah saya pegang buat 3 tahun berturut-turut adalah AEA 0043. Saya seorang peta untuk berkata. Pada akhirnya, saya berjaya untuk dinobatkan sebagai naib johan pada perbahasan IDC pada tahun yang lepas. Berpatah balik kepada erti persahabatan, tuan dan puan, izinkan saya untuk membawa kalian menyingkap satu dunia baharu bagi kita merungkai satu persatu apakah itu sebenarnya persahabatan. Novel Bintang Tanpa Nama karya Ainul Farhah, seorang belia yang berumur 29 tahun berkecimpung di dalam dunia pengguaman. Novel setebal 399 ini yang terbelah kepada 34 babak secara asalnya mengisahkan tentang 2 orang insan bernama Ilham dan Ayah. Ilham, seorang jejaka yang bekerja di dalam bidang perkomputeran, pada masa yang sama juga merupakan penyeduh kopi di kafe kita usai di Kuantan. Manakala Ayah pula merupakan seorang pengguam yang pada awalnya bekerja di Kuala Lumpur namun berpindah ke Kuantan atas asbab untuk menyelesaikan salah satu kes pembunuhan di kota tersebut. Pertemuan kembali di antara Ilham dan Ayah ini adalah apabila rakan sekerja Ilham, Sam, menjadi mangsa keadaan kes rusuhan yang melibatkan pergaduhan fizikal sehingga disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Kesiasaan iaitu salah laku perusahaan beramai-ramai sehingga mendatangkan kecederaan fizikal kepada pengadu kes itu. Apabila Ilham mula buntu, siapakah yang dapat membantu rakannya Sam itu? Maka nama Ayah mula terputik di dalam minda. Tanpa buang masa, Ilham terus mempelawakan kes ini kepada Ayah. Syukur Alhamdulillah, Ayah menerima pelawaan tersebut. Sebenarnya, pengenalan di antara Ilham dan Ayah ini sebenarnya sudah pun mula sejak daripada zaman sekolah rendah lagi. Apabila Ilham seringkali mengejek Ayah dengan gelaran Masjid Turki. Rupa-rupanya, Ayah dan Masjid Turki itu berkongsi nama yang sama iaitu Ayah Sofia, nama yang cukup indah. Tetapi perpisahan terjadi di antara mereka berdua setelah mamanya Ayah meninggal dunia yang memaksa Ayah dan sekeluarga untuk berpindah ke ibu kota. Namun, pertemuan kembali di antara Ayah dan Ilham ini telah memberikan impak yang besar kepada kehidupan Ayah. Kerana klimaks perjumpaan di antara Ilham dan Ayah ini adalah apabila Ilham secara tidak sengaja membawa Ayah kembali pulang ke kawasan pekarangan rumahnya yang lama. Bagaimana itu adalah kawasan yang menyimpan 1001 kenangan indah. Kenangan bersama arwah mamanya, bahkan itu juga tempat terakhir Ayah sebelum berpindah ke ibu kota. Dan bagaimana tanpa dunia sedar, Ilham telah mencipta satu ruang selamat ataupun safe place bagi Ayah meluahkan segala perasaan marah, kecewa, hampa, dan bagaimana ia membuktikan Ayah mempunyai seorang rakan untuk dia sentiasa berpaut. Bahkan di dalam Islam, surah An-Nisa ayat ke-58, di dalam Al-Quran Allah pernah menyebut, setiap seorang daripada kita memerlukan seseorang untuk berpaut. Dan bagaimana Ilham, seseorang jejaka yang sentiasa tersenyum menawan itu, sebenarnya juga menanggung satu beban yang terlalu berat untuk ditanggung seseorangan. Iaitu bagaimana dulu Ilham kehidupannya cukup bahagia. Sampailah ia berhenti selepas ayahnya memilih untuk menjadi syaitan bertopengkan manusia. Tak kala ayahnya memilih untuk bersama dadah, memaksa Ilham untuk menjadi pelindung kepada ibunya daripada seseorang yang kononnya menjadi ketua keluarga. Setelah 14 tahun, mereka berdua ini menghadapi cabaran itu berseorangan. Selepas pertemuan kembali di antara Ilham dan Ayah, sedikit sebanyak ia dapat merawat rasa luka yang terdapat di dalam hati. Oleh itu, apakah sebenarnya pengajaran di dalam novel ini? Pertama, pengajaran kesetiaan sahabat berada di sisi kita ketika susah dan senang. Bagaimana Ilham dan Ayah seringkali menjadi ruang selamat ataupun safe place untuk satu sama lain.
Ia menyokong kepada fakta real-time of organisation yang membuktikan sokongan emosi yang terbaik itu datang daripada keluarga dan rakan-rakan kita sendiri. Dan pengajaran yang terakhir adalah bagaimana persahabatan itu dibina di atas perjanjian, di atas kepercayaan dan kasih sayang antara satu sama lain, fakta daripada American Psychological Association. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, novel pilihan saya, Bintang Tanpa Nama. Assalamualaikum, terima kasih.